Wujud ke perempuan yang setia, Ustazah? Sebab saya nampak dalam cerita, dalam dunia medsos, banyak perempuan tak setia. Bila nampaknya lebih beruang, nampaknya lebih lawa, lebih menguntungkan dia, terus ditinggalkan lelaki itu. Benda ni normal sekarang. Sebenarnya itu cerita, tapi saya tak nafikan memang ada kisah begitu. Namun tak kurang juga di luar sana banyak sebenarnya perempuan yang setia. Sebab tu kita tak boleh nak jamin orang tu akan setia dengan kita sampai bila-bila. Namun ada tanda-tandanya dan kita mesti bermula dengan cara yang betul. Pertama, orang setia ni kadang-kadang dia terima awak ketika awak titik terendah. Ketika awak tak ada apa-apa. Tetapi apabila bersama dengan dia, dia sanggup susah naik, turun, bangun, bangkit dan sebagainya. Dan dia sanggup lalui semuanya dan dia masih setia dengan awak. Tapi Ustazah ada juga, lepas kita naik dia tinggalkan. Yang tahu kena tengok. Sebab apa? Lepas naik, lepas dapat untung, lepas berjaya dia tinggalkan awak. Mungkin ada sebab di sebaliknya. Yang kedua, orang yang setia ni dia sanggup menegur awak demi kebaikan awak. Ada setengah pasangan ni dia macam iakan je awak semua benda. Dia macam terlalu support awak. Dia terlalu mengikut awak. Dia terlalu mengidolakan awak. Yang ni bahaya. Sebab apabila hilang faktor idola tu, saya takut dia dah rasa awak ni tak ada apa-apa. Ketika tu dia akan mula nampak perbuatan-perbuatan negatif. Jadi, lebih baiklah awak dapatkan pasangan yang sanggup tegur awak, yang sabar ketika awak nak berubah, yang boleh terima kekurangan awak, yang dia sentiasa memikirkan macam mana nak jadikan awak orang yang terbaik dan sanggup nak lihat awak jatuh, ataupun dalam erti kata lain, dia tak sanggup nak lihat awak terjun ke dalam api neraka. Ini perempuan yang setia, insya-Allah.